Hello, Assalamualaikum, DMA. Salam. Nama apa? Nama Farhan, DMA. Okey, Farhan, silakan. Saya nak tanya, kita orang Kelantan, kita kecek Kelantan kan? Tak boleh. Boleh DMA. Tak boleh. Nanti orang tak faham. Orang tak faham, Allah, tak ada translate. Aduh. DMA, nak tanya, macam saya kerja kerajaan kan? Okey. Kerja kerajaan, bahagian keselamatan kan? Lepas tu baru berumur 27 tahun. Muda lagi. Adalah kereta pun kereta orang kata kereta Pro 2. Lepas tu bujang lagi. Apa plan untuk masa hadapan 5 tahun lagi bagi untuk saya lah kalau pendapat DMA? Nama apa tadi lupa? Farhan. Farhan. Farhan nak DMA tolong plankan hidup Farhan. Gitu. Plan. Maksudnya Aduh. pendapat DMA. Sebab kita tengok DMA punya konten Sudahlah. berhujah dengan Datuk Ali Shukri, berhujah dengan orang yang pandai. Macam orang kata boleh nampak. Jadi nak tanya pasal tu. Nak DMA tak boleh tolong plankan hidup Farhan, tak boleh. Bahaya gitu. Memang. Tapi Farhan tak kahwin lagi kan? Cuma situ bagus. apa skill yang boleh saya belajar untuk 5 tahun lagi ataupun membina career, sebab saya pun minat berniaga. Jadi saya pun sekarang ni tengah berniaga, macam berniaga kecil-kecil lah, online, beli produk, jual produk gitu je lah. Cuma nak tanya plan untuk 5 tahun akan datang, apa yang perlu bagi pendapat DMA saya buat supaya kata skill, tambah skill ke, macam tambah skill dari segi kerjaya ataupun tambah pendapatan untuk buat kerja lain, berniaga ataupun kan saya pun stay kat Kuala Lumpur, cuma sekarang ni pun tengah buat kata part time pun, macam bawa Grab gitu lah, lepas waktu kerja. Jadi nak fikir kata 27, nanti 5 tahun lagi 32, apa plan yang perlu saya buat? Itu je saya nak tahu. Tadi Farhan nak hijau ke ataupun Farhan nak bisnes? Mana satu? Maksudnya dari segi kerjaya tu dah alhamdulillah lah kerja kerajaan sekarang ni. Cuma nak tanya DMA pendapat untuk 5 tahun lagi dari segi kerjaya, dan juga daripada segi apa yang perlu buat, daripada kena teruskan kerja part time ke ataupun ke buat bisnes. Tu ya. Kerja tetap ada dah ni. Kerja tetap ada dah alhamdulillah. Okey, dah dia. Okey, kerja tetap dah ada. Okey, bagus. Kerja tetap tu teruskan. Cuma kalau Farhan nak explore bisnes, Farhan kena belajar buat bisnes sampingan. Part time business. Try buat. Kalau nak grow lah. Kalau tak ada tak apa, teruskan kerja. Kalau nak teruskan kerja sampai bila-bila, kita kena fokus naik pangkat. Kena fokus. Ya, faham. Betul. Kalau nak business, kita kena belajar buat side business, bisnes sampingan. Okey. Faham. Jangan buat dua kerja sekaligus, sebab kalau lah kita dah ada kerja tetap, lepas tu kita buat kerja Grab, dua-dua tu limited, tak boleh berkembang. So kita buat kerja tetap satu, lepas tu kita buat bisnes satu yang boleh berkembang. Jangan buat dua benda yang limited. Buat dua benda yang satu ni, at least satu ni boleh berkembang, satu ni dah tetap. Maksud DMA kalau macam contohlah bisnes tu bisnes kita jual produk orang ke, ataupun kita create satu bisnes untuk sebab kalau kita nak fikir balik, macam saya fikir balik, kalau nak create satu produk, kita jual produk kita memang tak dapat tau. Kalau ikut fikir logik lah. Kalau contoh macam kita jadi ejen ke apa, boleh ke DMA? Logik lah tu, maknanya kalau kita nak jual produk sendiri pun tak pandang, baik kita jual produk orang, jadi ejen ataupun buat affiliate. Tu logik. Mana ada orang start bisnes tu buat produk sendiri, dia start jual produk orang dulu. Okey. Start buat affiliate. Baik. Kalau kita jual produk orang tak laku, maknanya kalau kita jual produk sendiri pun tak laku kok. Sama Memang tak laku lah kalau produk memang tak laku. buat promo. Memang tak laku. Betul.
bazir modal je. So Betul. kita start dengan bisnes orang supaya kita tak perlu keluar modal. Okey. Itu ya pendapat untuk kata jangka masa pendek 5 tahun 5 tahun lagi 10 tahun ke depan kita tak tahu kan. Cuma untuk 5 tahun ni lah sebab saya bujang macam DMA pun faham perasaan bujang macam mana. Jadi calon dah ada cuma kata skip dulu untuk kata group. Saya pun baru kerja kerjaan dalam 4 tahun baru. Saya start umur masa tu pun dah 23, sekarang ni 27. Baru muda lagi. Jadi kata tengok kata 30 tahun umur 30 tahun lebih ni apa aku nak buat ataupun stay yang sama ataupun nak macam dia kata jual produk orang affiliate semua benda kita ada produk orang lain kita beli lepas tu kita jual balik. Tu bagi saya memang boleh lah diterima pakai. Cuma kalau yang part time ni saya terus stop ke macam mana DMA? Yang part time. Macam jadi rider ni terus stop ke? Jangan terus stop. Tengah buat dulu. Jangan terus stop. Cuma sambil-sambil tu tengah jual. Tengah belajar jual produk. Tengah Boleh jual. tak? Boleh cover. Kalau buat Grab buat Grab sehari boleh berapa? Untung bersih 50 riyal boleh? Buat Grab. Kalau buat Grab kalau dalam 8 order apa gitu lepas balik kerja sebab saya kerja shift balik pukul 3 petang 7 pagi balik pukul 3 petang lepas tu balik sampai malam pukul 10 cuma penat agak dapat dalam 5-60 gitu lah kalau bersih 5 okey lah dalam 60 riyal lah. So cuba 60-50. okey cuba try jual produk. Boleh tak produk tu cover 60 riyal? Boleh 60 riyal sehari apa dah? Daripada jual produk tu. Tu lah. Kalau macam jual produk kita duduk KL kita adalah beli barang dekat apa ni dekat GM. Jadi ada jual beli perfume apa itu beli borong juga jual perfume. Dapat juga cuma kalau macam nak jual produk orang tu alhamdulillah nampak Cuma dari segi kekangan macam sekarang ni kan banyak online persaingan tu ketat Kita pula tak ada macam create satu bisnes untuk online. Jadi susah lah adik ni. Persaingan tak ada masalah. Persaingan tak ada masalah Farhan kalau kita kuat. Persaingan ni dia jadi masalah untuk orang lemah. Kalau kita kuat kita boleh bersaing. Betul tak? Betul. Semua benda ada persaingan. Mana ada bisnes tak ada persaingan? Nak jual ke apa? Semua ada persaingan. Semua ada persaingan betul. Tak ada persaingan. Tapi jadi saya tak payah stok lagi adik weh. Maaf. Jangan stok terus. Nak stok terus boleh. Cuma risiko tu tinggi sikit. Nak stok terus boleh. Dia faham. Bukan nak sebab dia jadi bukan satu kita nak bukan duit tu memang nak cuma dia jadi macam dah kita contohlah saya kerja pagi lepas tu kalau esok kan naik malam jadi waktu lampau tu panjang tu yang sebabnya saya bawa Grab apa tu untuk kata ni untuk kata mengisi masa lapang tu je lah sebenarnya. Kalau nak duit tu memanglah kata nak juga duit cuma tu yang saya lepas pada balik kerja petang tu jadi esok kan naik kerja malam tu yang kerja macam shift jadi bawa Grab tu untuk kata suka-suka lah bukan untuk kata menapung sangat apa. Apa beres gitu lah. Itu lah. Terima kasih DMA bagi suggestion bagi yang kata opinion yang bernas lah bagi yalah kemah. Beres. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.